Bila kita sebut pasal celik huruf, apa yang terlintas dalam fikiran anda? Boleh baca papan tanda jalan? Boleh faham mesej WhatsApp? Ya, betul. Tapi, itu baru lapisan paling luar aja. Macam mana kalau saya cakap, literasi yang sebenar ni sebenarnya satu kuasa besar yang membina jambatan pemikiran. Jambatan inilah yang menghubungkan apa yang kita baca di atas kertas dengan dunia sebenar yang kompleks di sekeliling kita. Jom, kita terokai sama-sama cara nak bina jambatan ni. Okey, untuk kupasan kali ini, perjalanan kita ada 6 hentian penting. Mula-mula kita akan pecahkan beberapa mitos tentang literasi. Lepas tu, kita akan tengok macam mana kitaran literasi ini berfungsi. Seterusnya, kita akan selam lebih dalam tentang tonggak membaca dan menulis. Kita akan lihat kesan gelombang yang terhasil dan kita akan akhiri dengan satu seruan penting untuk semua pendidik di luar sana. Dah sedia? Jom kita mula. Baiklah, perkara pertama sekali. Kita kena betulkan satu salah faham yang paling besar. Celik huruf tu bukan setakat boleh membaca. Ini adalah satu mitos yang dah lama sangat menghantui dan melambatkan kemajuan dalam pendidikan kita. Jom kita bedah siasat kenapa. Petikan ni, anggaplah ia macam kompas kita untuk kupasan ni. Ia nak bagi tahu literasi ni bukan macam kita main pasang-pasang blok, yang mana itu cuma kemahiran mekanikal. Tak, ia lebih kepada kita faham pelan binaan tu sendiri, iaitu fungsi kognitif. Jambatan pemikiran inilah yang membolehkan kita bukan setakat melihat dunia, tapi untuk memahaminya, berhubung dengannya, dan dari situlah kita membentuk nilai-nilai kita sendiri. Anda pernah nampak tak situasi macam ni? Ada seorang murid ni, dia membaca, lancar macam pembaca berita. Setiap sebutan tu sempurna. Tapi, bila kita tanya, okey, jadi apa yang awak faham dari cerita ni? Dia terus pandang kita dengan muka kosong. Inilah yang kita panggil ilusi kelancaran. Satu jurang yang sangat bahaya antara kebolehan menyebut perkataan dengan kebolehan memahami dunia di sebalik perkataan tu. Jadi, inilah formula sebenar untuk literasi bahasa. Dia bukan setakat membaca. Dia ada alirannya. Membaca, kemudian perlu memahami, seterusnya mentafsir, dan akhir sekali, ini bahagian yang paling penting, menghasilkan sesuatu yang baru dan bermakna daripadanya. Inilah detik ajaib di mana maklumat mentah itu bertukar menjadi ilmu pengetahuan. Sekarang, jom kita tengok model kognitif yang menjadi enjin di sebalik semua proses ni. Kita panggil ia kitaran literasi. Okey, rajah ni menunjukkan enjin literasi kita sedang beraksi. Nampak tak? Ia bukan satu garisan lurus tapi satu kitaran yang tak pernah berhenti berputar. Ia bermula dengan kita isi minyak iaitu input atau maklumat. Kemudian, enjin kognitif kita mula bekerja untuk memproses maklumat tu. Dan akhirnya, ia menghasilkan output iaitu ekspresi kefahaman kita. Dan kitaran ni, ia berterusan, tak pernah berhenti. Mari kita pecahkannya lagi. Senang cerita macam ni. Input ialah bila mata kita nampak perkataan pokok. Proses pula ialah bila otak kita mula bekerja, menghubungkan perkataan tu dengan imej pokok, bayangnya, rasa kulit kayunya dan peranannya dalam ekosistem. Dan output ialah apabila kita boleh menulis ayat seperti pokok itu menjadi tempat perlindungan untuk burung ataupun kita boleh melukisnya. Nampak kan? Ia satu aliran yang lancar dan tak boleh dipisahkan. Sekarang, mari kita fokus pada tonggak yang pertama dalam literasi ini. Jom kita selami apa yang sebenarnya berlaku apabila kita membaca. Metafora bongkah ais ni memang sangat tepat. Bacaan lancar yang kita dengar tu, itu cumalah puncak kecil ais yang timbul di permukaan. Kerja berat yang sebenar berlaku di bawah permukaan air yang sejuk tu. Di situlah proses menghubungkan maklumat, menyoal andaian dan betul-betul memahami dunia di sebalik perkataan berlaku. 3 komponen ni saling membina antara satu sama lain. Tanpa pengecaman teks, kita tak boleh mula pun. Tanpa kefahaman, kita ni ibarat burung kakak tua, cuma ulang bunyi je. Tapi, tanpa interpretasi dan penilaian, kita hanya akan jadi pengguna maklumat yang pasif. Peringkat terakhir inilah yang mengubah kita daripada seorang pembaca kepada seorang pemikir. Seterusnya, kita beralih ke tonggak yang kedua, iaitu menulis. Kalau membaca tadi adalah input, maka menulislah output kreatif dalam kitaran literasi ni. Jom kita ubah cara kita pandang aktiviti menulis ni. Lupakan sekejap pasal menyalin ayat dari papan putih. Menulis yang sebenar ialah satu tindakan mencipta. Ia adalah proses kita menarik idea dari dalam kepala kita, membentuknya di atas kertas dan menghantarnya ke dunia dengan satu tujuan yang jelas. Setiap penulis melalui evolusi ni. Mula-mula kita jadi macam seorang mekanik, belajar tentang nut dan skru, ejaan dan tanda baca. Kemudian kita naik pangkat jadi seorang arkitek, membina ayat dan perenggan yang kukuh dari segi tata bahasa dan logik. Tapi matlamat utamanya,
untuk menjadi seorang artis, seseorang yang menggunakan semua alatan tu untuk meluahkan idea yang kompleks dan menggerakkan emosi orang lain. Cuba kita perhatikan perbezaan ni. Ayat pertama, saya pergi sekolah. Hamba kan? Ia sekadar satu fakta. Sekarang dengar yang ni. Saya pergi ke sekolah pada waktu pagi bersama kawan. Tiba-tiba, ada satu dunia di sebalik ayat tu. Ada gambaran, ada cerita. Itulah bezanya antara hanya menyatakan sesuatu dengan betul-betul berkomunikasi. Okey, kita dah bincangkan teori, bongkah ais dan enjin kognitif. Tapi soalan yang sebenar-benarnya ialah kenapa semua ni penting? Apakah kesannya dalam dunia nyata? Mari kita lihat kesan gelombang atau ripple effect yang sangat hebat ni. Cuba bayangkan, setiap murid yang cilik huruf ni seperti sebiji batu yang kita baling ke dalam tasik yang tenang. Gelombang yang pertama memberi kuasa kepada murid itu. Gelombang yang seterusnya mengangkat guru mereka. Gelombang selepas itu pula menguatkan seluruh komuniti mereka. Dan gelombang-gelombang ni terus merebak sehinggalah ia mampu mengubah sebuah negara. Itulah kuasa literasi. Jadi, macam mana ia berfungsi? Senang je. Apabila seorang murid tu betul-betul faham, keyakinan diri mereka akan melonjak. Guru mereka pula, bila dapat mengajar konsep yang lebih mendalam, akan jadi lebih berkesan. Ini akan membawa kepada kurangnya kes keciciran sekolah dalam masyarakat. Dan apa hasil akhirnya? Sebuah negara yang dibina di atas asas pemikiran kritis. Sebuah masyarakat yang berilmu. Baik, sebagai penutup, mari kita fokus kepada peranan yang paling penting dalam keseluruhan ekosistem ni. Peranan para pendidik dalam memupuk literasi yang sejati. Jadi, macam mana kita nak bina jambatan pemikiran ni? Ia bukan boleh dibina dengan satu reka bentuk sahaja. Ia perlukan 5 tiang sokongan yang penting. Pengajaran tu mestilah berperingkat, dibina langkah demi langkah. Ia mesti bermakna dan kontekstual, iaitu berhubung dengan dunia sebenar murid. Dan ia mesti berterusan dan inklusif, cukup kuat untuk menyokong setiap pelajar dalam perjalanan mereka. Dan ini membawa kita kepada mandat utama. Cuma fikirkan ini, literasi bukanlah satu lagi subjek dalam senarai anda. Ia adalah udara yang dihirup oleh setiap subjek lain. Ia adalah sistem operasi untuk pembelajaran. Apabila kita mengajar literasi dengan cara ini, kita bukan lagi sekadar mengajar fakta. Kita sedang membina pemikir. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Lupakan sekejap tentang rancangan-rancangan besar dan pembaharuan sistem. Fikirkan tentang satu perkara. Apakah satu langkah kecil yang boleh anda ambil hari ini di dalam bilik darjah anda, di rumah anda atau dalam komuniti anda untuk membantu membina satu jambatan pemikiran untuk seseorang? Kerana sebuah generasi pemikir itu dibina, satu jambatan pada satu masa.